Tak apa, sekejap. Ya dah Kalau dengar. macam ni dengar tak? Okey dah Saya buat dengar. mikrofon lah. Okey, baik boleh. Okey Kak, sebelum kita mulakan saya nak terangkan pasal kita punya sesi. Sesi ni biasa je. Saya bayangkan situasi kita dalam keadaan santai je. Tak adalah terlalu formal dan tak adalah terlalu tak formal sampai input dengan output tu tak dapat. Macam tu. Okey, Okey je. ni boleh. Uh, Boleh kita mulakan dulu ke? Okey, boleh, boleh. Okey, boleh. InsyaAllah live kita selama 25 minit lah minimum. Baik. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah buat Kak Farhah sebab sudi luangkan masa bersama saya dalam sesi podcast pada kali ini. Okey, baik. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang mana sudi luangkan masa lah. Okey. Saya Inam Najiha binti Muhammad Hashim sebagai host bagi sesi podcast pada hari ini yang bertajuk AI dan dunia kesihatan. Yang mana fokus kita adalah bagaimanakah teknologi membantu menyelamatkan nyawa. Okey. Biasanya kita dengar AI ni biasanya dalam dunia pendidikan yang berada di tahap universiti lah kan. Tapi bagi saya, first time saya explore AI dalam dunia kesihatan. Jadi agak mencabarlah bagi saya memahami tajuk. Tapi insyaAllah saya cuba handle lah setakat mana yang saya dapat. Okay. Baik, sebelum kita mulakan perbincangan kita, saya ingin menjemput tetamu kita iaitu Kak Farhah untuk memberikan sedikit perkenalan diri lah. Okey, baik. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Farhah binti Muhammad. Sekarang ni saya postgrad, student di Universiti Sains Malaysia. InsyaAllah tengah menunggu untuk Viva lah. Tarikhnya belum Congratulations, dapat. Kak. Good luck. Okay, insyaAllah. So doakanlah yang baik-baik je untuk Viva akan datang ni. So saya harap dipermudahkan untuk orang kata buat pembentangan dan sebagainya lah. So saya punya tajuk sekarang ni orang kata untuk Viva adalah berkenaan dengan data dan juga sepsis associated acute kidney injury. Okay, itu je. Ada nak perkenalkan sekali family background ke? Perlu ke? Takut Kalau akak rasa nak, boleh je. Sebab kita pun santai-santai je. Kalau akak ceritakan, okey. Okay. So sekarang ni walaupun dah ber-PhD, orang kata setengah ber-PhD, masih lagi dah berkahwin dan juga telah mempunyai 2 orang anak lah. Sangat mencabar bila buat PhD bersama dengan berfamily kan. Jadi tak apa, kita cuba yang terbaik je. Jadi, jelah. Saya akan ada tengok akak punya resume. Akak sebelum ni belajar dekat UK. University of Ya, Manchester. Betul? Oh, ya. So masa tahun 2015 2014 saya dapat tawaran daripada University of Manchester untuk teruskan pengajian dalam bidang statistik. Alhamdulillah semuanya orang kata ditanggung oleh MARA lah. So selama 1 tahun saya dekat Alhamdulillah. situ. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Selama 1 tahun saya bersama belajar master dekat situ dan orang kata kita dapat banyaklah experience bagaimana belajar dekat luar negara dan belajar dengan culture dia sekali kat situ. So sangat-sangat berbeza macam mana kita experience sebab sebelum tu saya belajar dekat UiTM. UiTM untuk degree kata statistik. So dekat UK pula master statistik. So sangat-sangat berbeza dia punya environment. Kawan-kawan alhamdulillah ramai orang-orang kita yang sambung belajar dekat Manchester. Malah kita ada juga perkampungan Melayu dekat sana. So orang kata tak risaulah. Oh, ya.
adalah yang Tak sama-sama risau boleh orang bersama-sama kerja dekat sana. betul. So, saya tak pernah pun nak sangka orang kata dapat tawaran dekat sana. Sebab sebelum tu hanya kita orang kata teringin kan nak pergi overseas. Tak kisahlah mana-mana negara pun. Kita cuba apply. Tapi alhamdulillah kata Allah lorongkan dekat situ. So kita pergi je lah. Itu je. Rezeki akak lah tu kan. Masya Allah. Okay, kita terus Alhamdulillah. dalam kita punya tajuk lah. Okay. Perbincangan kita ni memang mengenai AI. Jadinya saya nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan buatan atau lebih kita sesuai, lebih kita selesa guna perkataan AI dalam bidang kesihatan. So, artificial engineering ataupun kecerdasan buatan ni dalam kesihatan dia lebih menggunakan sistem komputer lah. Yang kata lebih mirip pada manusia. Dia dapat buat analisis, dapat input data dan dapat keluarkan data yang lebih cepat, lebih tepat. Itu secara ringkas macam mana apa itu AI dalam kesihatan. So selain betul kita dapat gunakan kata input dan output tu dalam bidang medical. Ya, betul. Okey, baik. Saya boleh fahamlah sedikit mengenai AI dalam dunia kesihatan ni, insyaAllah. Baik, seterusnya, mengapakah penggunaan AI semakin mendapat perhatian dalam dunia kesihatan pada masa kini berbanding zaman dulu? Tanpa AI pun diorang tetap boleh jalankan tugasan, analisis dan sebagainya. Betul, kalau kita tengok dulu, zaman dulu memang kata kita berdasarkan tradisional punya decision doktor, apa yang telah dipelajari doktor-doktor tersebut, diorang dapat diagnose pesakit-pesakit dekat ICU kan. Tapi bila kata penggunaan AI ni, dia sebenarnya lebih cepat. Sebab tu AI ni kata sangat diutamakan sekarang. Kan sekarang ni dengan lambakan data yang ada dekat dalam hospital. So semua tu boleh digunakan untuk kata diagnose. So contoh kalau kita kata macam doktor boleh diagnose pesakit, betul. Tapi kalau AI ni menggunakan data-data pesakit yang sebelum-sebelum ni ataupun yang sekarang ini, okay, tapi dengan orang kata lebih cepat. Kan, sebab dia pakai komputer. Terus kita masuk, terus keluarkan output komputer tu, terus keluarkan, oh diagnose pesakit ni adalah dia kenapa macam tu. So contoh macam kajian saya sendiri adalah sepsis associated acute kidney injury. Saya sekarang ni tengah kata buat ramalan untuk penyakit ni. Macam sepsis sendiri. Sepsis tu dia adalah salah satu jenis jangkitan macam tu lah. Secara ringkasnya. Tapi kalau kita ikut definition dia agak rumit sikit. Tetapi sepsis ni dia tak ada orang kata macam ada skor itu sendiri. Dia hanyalah skor untuk kita mengenal pasti berapa kata macam mana, organ yang function ataupun tak, macam tu. Dia tak dapat nak kenal pasti sepsis tu betul-betul. Okay, dan associated acute kidney injury. So dia berkaitan pula dengan ginjal. Okay, so bila berkaitan dengan ginjal, bila orang kata ada pesakit yang mempunyai masalah ginjal, dia nak kena tengok dua parameter. So dua parameter serum creatinine dan juga sorry saya sebut high sikit serum creatinine dan juga urine out. So bila nak tengokkan dua benda ni, tapi benda ni sebenarnya bukan real time punya. Bukan yang kita tengok sekarang, contoh kita tengok demam sekarang 38 darjah Celsius. Betul. So memang terus demam. So kalau macam AKI, acute kidney injury, kita tak boleh nak tengok. Kita kena orang kata dia punya bacaan tu mungkin 6 jam ke belakang. Okay. Dia lambat lah, kiranya dia lambat diagnose. So mungkin orang tu dah kena AKI 12 jam yang lepas, tapi kita baru tahu sekarang. Dia macam tu. So sebab tu saya buat orang kata
ramalan untuk mengenal pasti dengan lebih cepat bagaimana nak diagnose sepsis associated acute kidney injury. AKI tu apa? So AKI tu adalah acute kidney injury. Dalam bahasa Melayu dia kata penyakit ginjal apa tu? Ginjal akut. Kalau tak salah saya. Sorry dalam bahasa Melayu sebab kita buat dalam bahasa Inggeris. Tapi alhamdulillah lah tadi pun saya dah check dia punya bahasa Melayu dia ginjal akut kalau tak salah saya. Nanti boleh check. Okay. Sorry. Okay. Dari cerita akak tadi. Penggunaan AI tu. Dari cerita akak tadi, pengalaman akak lah. Berapakah peratusan yang boleh kita analisis ketepatan data tu sendiri? Data daripada AI tu. Betul. Okey. Logiknya untuk data-data hospital selalunya kita tak akan dapat tepat lah. Bukan tepat. Kita tak akan dapat semua. Mesti ada missing value. So itu adalah salah satu kita kata weakness lah dalam AI. Kita tak akan dapat betul-betul setiap value, setiap hour punya value. Ada yang kata contoh jam yang ke-6 dia tak ada data macam tu. Mungkin dia pergi operation. So data-data tu hilang. So kita nak katakan ketepatan, kita akan daripada data tersebut kita akan ambil dan kita akan cuci, clearkan data tersebut. Kita buang-buang yang mana tak okey, yang mana okey kita tinggal. Contohlah ada satu parameter katakan creatine kinase. Sorry saya ambil senang sikit. Contohlah ada data contoh urea. Okey, urea ada untuk daripada 10 patient mungkin 4 patient je ada. So saya terpaksa membuang. Itu contohlah saya buang urea tu. So daripada segi ketepatan, dia memang kita berdasarkan data. In case kalau ada human error, kita terpaksa kita akan check juga. Kita kena clear lah data tersebut sampai kita akan dapat buat analisis daripada data tersebut. So barulah kita boleh dapatkan outputnya sama ada dia tu sepsis ke, sepsis AKI ke, macam tu lah secara ringkasnya. Okay, kalau macam tu berapa peratus yang akak boleh letak berdasarkan data AI tersebut? Berapa peratus maksudnya macam mana Inam? Peratusan ketepatan tu. Peratusan ketepatan, okey. Berdasarkan peratusan ketepatan saya bagi contoh berdasarkan model yang saya buat. Kita ada keluarkan output. So kita nak tengok sama ada keberkesanan formula tu okey ke tak. Okey. So daripada yang saya dapat adalah dalam 86% macam tu. So maksudnya data yang saya ada tu sesuai 86% lah dia punya sensitivity dia. Okey. Kira okey je lah. Betul sebab tinggi juga kan. Nak kata tapi bukan tinggi sangat lah. Kalau tinggi sangat tu pun kena check balik kan. AI tak ada lah mana pun kita kena check bila. Okay, baik, betul. Jawapan yang agak cerah lah saya rasa boleh percayalah dengan AI ni. Okay, seterusnya apakah jenis data yang biasanya digunakan oleh sistem AI untuk membantu membuat ramalan atau diagnosis dalam bidang kesihatan? Okay, data yang kita gunakan obviously memang daripada hospital, daripada pesakit tu sendiri. Macam setakat yang saya guna sekarang adalah demografi, vital sign. Vital sign contohnya macam heart rate, SBP, DBP, temperature, itu vital sign. Dan juga clinical parameter, contohnya macam kata potasium, urea, itulah antara contoh-contoh. Dan saya juga tengoklah
selain daripada data-data benda ni yang saya kata share tadi tu, kita boleh juga masukkan input-input seperti apa jenis makanan yang diambil untuk pesakit tersebut. Ataupun apa jenis ubat yang dimasukkan. Tapi itu semua berdasarkan study-study yang kita buat lah. Tapi untuk AI, untuk orang kata AI dalam healthcare ni dia sangat-sangat luas. So dia depend berdasarkan apa yang kita nak. So macam saya, memang saya guna yang saya mention tadi lah. Dan saya tidak menggunakan data-data seperti yang apa tadi? Ubat sebagainya tu. Walaupun dia boleh dimasukkan ke dalam AI untuk dapatkan output dia tu. Faham. Okey, baik-baik. Sangat luas. So bila kita involve AI ni, dia sebenarnya sangat-sangat luas lah. Dia sangat-sangat banyak. Dia perlukan data yang banyak, beribu-ribu data, berpuluh-puluh ribu data untuk kita mengenal pasti pattern dia, mengenal pasti ramalan dia, macam tu. Dia akan belajar daripada data tu. Sebab tu nama dia kecerdasan buatan lah. Ya. Tinggi juga tu sebab kita perlukan data yang banyak untuk analisis something tu. Okey, baik. Seterusnya, bagaimanakah AI dapat membantu mengenal pasti masalah kesihatan lebih awal berbanding kaedah tradisional? Melalui daripada AI kita akan dapat keluarkan dia punya ramalan untuk diagnosis penyakit tu. So yang kata tercepat, ada yang kalau yang macam untuk AKI ni yang saya jumpa ada je 4 jam. Ada je yang buat dapat 4 jam. Tapi untuk dia apply kepada clinical itu belum lagi. Belum sampai tahap tu lagi. So kebanyakan research yang sekarang ada dekat dalam internet, dia semua lebih kepada aplikasi machine learning ke atas penyakit tu. Tapi kebanyakannya belum lagi di-apply kepada pesakit yang sebenar. Kita boleh katakan, kita boleh anggarkan secepat mana, mungkin dalam masa 24 jam dapat kenal pasti. Okey, dalam masa 6 jam dapat kenal pasti. Itu AI lah. Betul. Ya. Okey, baik. Seterusnya, apakah kelebihan penggunaan AI dalam meningkatkan ketepatan diagnosis dan rawatan pesakit? Macam mana? Ulang balik boleh tak, Inam? Apakah kelebihan penggunaan AI itu sendiri dalam meningkatkan ketepatan diagnosis dan rawatan pesakit? Dia sebenarnya membuatkan kita dapat diagnose dengan lebih cepat dan insyaAllah tepat kalau berdasarkan formula kita tu okey. Itu. Dia memang kita nak, disebabkan kalau kita tengok dekat hospital, ramai pesakit-pesakit menunggu untuk mendapatkan rawatan dekat hospital kan. So benda tu ambil masa yang lama. Tapi bila adanya AI ni, kita sebenarnya nak mempercepatkan, nak bantu doktor tu untuk mempercepatkan diagnosis. Masuk data, dapat diagnose apa benda. Macam tu lah. Dia memang lebih kepada cepat. Masa, kita nak utamakan masa. Sekarang ni memang zaman teknologi, masa kan. Ya, betul. Sebab zaman sekarang pun pesakit bukannya ramai tu bukan tahap biasa-biasa. Sampai penuh ruang hospital tu lah kalau orang kata. Okey. Betul. Terusnya, yang ni pendapat lah. Pada pendapat doktor, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem penjagaan kesihatan? Cabaran utama dia bagi saya berdasarkan studi saya sendirilah. Saya mempunyai yang kata ada beberapa cabaran yang saya rasa macam geram kan. Kita geram macam kenapa tak ada. Okay, salah satunya macam saya kata tadi, data tidak semuanya lengkap.
Kita nak data tersebut tapi ada yang tak lengkap dan kita terpaksa membuang dia untuk kita dapatkan model yang lebih okey. Macam tu. So itu satulah, dan yang kedua cabarannya adalah tak semua yang kita apply ni tak semua yang kita buat machine learning apa semua ni kita tak 100% dapat digunakan untuk pesakit. Sebab kita kena kata AI ni dia sangat-sangat banyak model. Okay, so memang kita kena identify, kena buat research dan ada stage sampai kita dah boleh buat clinical punya validation lah. Dia sebenarnya ada, cuma stage tu memang kita kena buat research banyak lah. Tu antara dua cabaran yang saya kata hadapi sekarang ni lah. AI yang doktor maksud tu kan termasuk ke? Kalau biasa saya guna ChatGPT, Gemini, DeepSeek tu termasuk ke dia ada AI tersendiri? Okay, kalau kita tengok dekat sini, ChatGPT ni dia lebih kepada OpenAI kan, dia punya maklumat tu, dia punya input data semua tu, input tentang apa yang kita search. Contoh kita search, adakah saya sepsis AKI dekat ChatGPT katakan. So, benda tu dekat ChatGPT, dia tak dapat nak kata, kita sepsis AKI. Okay, dia berdasarkan kata apa yang yang dia dapat daripada Google, yang dia dapat daripada data-data yang dia dapat daripada Google. So dia berbeza lah sebenarnya. Kalau yang macam yang macam yang saya buat AI dalam bidang medical ni, kita ada data-data yang tersendiri untuk dapatkan dia punya output. Tapi kalau yang macam ChatGPT ni, dia memang berdasarkan Google, berdasarkan apa yang orang search. So dapatan daripada situ, dia akan concludekan. Boleh jadi betul, boleh jadi silap. Untuk ChatGPT, untuk Gemini dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok dekat dalam media sosial yang lain, dia ada terangkan kalau nak diagnose penyakit, jangan diagnose dekat open AI macam ni, ChatGPT dan sebagainya. Betul-betul. Kan? Kita boleh ikut dengan apa yang dia suggest. Padahal orang kata belum tentu betul sebenarnya apa yang dia suggest, sebab dia memang bukan doktor. Okay? So kalau macam yang AI dalam yang saya katakan tadi, kita ramalkan daripada data, itu memang dia berdasarkan formula yang telah kita buat, custom kan. Okay. Ya, betul juga. Apa yang Kak Farha kongsikan tu. Saya nak cerita sikit lah. Kalau kami sebagai student pengajian Islam dekat Uniza ni, pensyarah-pensyarah kami sangatlah tekankan kalau nak cari rujukan jangan cari ChatGPT. Mesti merujuk kepada website mufti-mufti yang mana memang dah sah ada sedikit kesalahan-kesalahan yang berlaku kalau terus direct kepada AI seperti ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Tapi tak semua sedar lagi lah benda ni sebab ramai percaya ChatGPT lagi. Saya tengok di kalangan kawan saya semua masih menggunakan ChatGPT. Itu yang macam merisaukan para pensyarah lah kot. Sebab tu macam setiap pensyarah mesti pesan perkara yang sama je. Kalau kita ada nak tengok dengan rujukan ChatGPT ni, maksudnya memang kita kena double check dengan sumber-sumber lain. Dia bagi je, tapi kita kena double check balik. Sebab memang selalunya tak betul pun reference yang dia bagi tu. Ya betul. Kadang mengarut pun ada. Okey, baik. Seterusnya, apakah risiko atau isu etika yang mungkin timbul apabila data pesakit digunakan untuk melatih sistem AI?
Untuk kajian-kajian AI berkaitan dengan data pesakit, memang kita ada apply untuk Etika University. Sebab kata memang wajib untuk apa ni, kita apply dulu sebelum kita kita jalankan kajian. So bagi saya isu etika dia tak ada apa-apalah dekat situ. Dan yang penting kita kena jaga data kita tu lah. Jangan kita ambil data tu kita expose. Oh dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Sebab dekat data patient tu memang ada nama, ada umur, ada semua dia punya detail. Kadang-kadang dekat data pesakit sendiri pun kita dapat lihat masa bila dia meninggal. So agak sedih lah saya sendiri memang sebelum ni kita tak pernah join ICU. Tak pernah masuk ICU untuk tengok-tengok data dan sebagainya kan. Tapi bila saya involve dengan data collection dekat satu hospital dekat Pantai Timur, Kelantan, Hospital Universiti Sains Malaysia. So, saya ada attachment dengan sana dan itulah dia pelbagai data. Banyak data yang macam-macam data yang kita tak boleh nak expose. Macam tu. Jadi data ni memang bersifat peribadi lah. Ya, betul. Tak semua boleh akses walaupun orang kata doktor sendirilah. Macam tu ke? Untuk akses, ya memang ada tak semua yang boleh akses. Ada orang tertentu je yang boleh tengok data tersebut. Dan kita tak boleh salah guna data tersebut lah untuk penyakit lain juga. Dia memang dah untuk penyakit itu je. So untuk apply sesuatu etika dekat dalam universiti, memang kita dah kata mohon untuk sesuatu kajian itu dilaksanakan. So data tu hanya sesuai untuk kajian itu sahaja. Betul-betul. Okey, baik. Seterusnya. Yang ni agak mencabarlah kot. Sekiranya keputusan yang dicadangkan oleh AI berbeza daripada pendapat para doktor, so kat sini siapakah yang sepatutnya membuat keputusan akhir dan mengapa? Okay, so sekarang ni kita dapat tengok yang mana AI pun ada dia punya peratus yang tinggi, ketepatan yang tinggi. So kalau contohnya ada bercanggah, apa kita nak buat? So bagi saya, AI ni dia tak dapat nak override doktor. Dia hanya membantu doktor dalam mengenal pasti diagnostik sesuatu penyakit lah. Okay? Memang kita akan rujuk doktor juga pesakit ni macam mana. Oh ya, betul. Itulah. Macam mana-mana pun human resource jugalah. Ya. Okay. Robot tak boleh menggantikan. Betul. Okay. Seterusnya, bagaimanakah Kak Farah melihat peranan AI dalam dunia kesihatan pada masa hadapan? Macam 5 tahun, 10 tahun akan datang ke? Adakah AI mampu menggantikan sebahagian tugas doktor atau hanya berfungsi sebagai alat sokongan? Okay. Macam yang saya mention tadi, AI dia hanya sebagai membantu doktor untuk mengenal pasti penyakit apa dengan lebih cepat. Yang kita nak tu lebih cepat. Supaya doktor pun tak terbeban. Sekarang kalau kita tengok doktor pun terbeban kan dengan tugas dia yang hakiki. Banyak sangat. So kata AI ni sebagai support untuk dia mempercepatkan. Dan saya rasa kalau macam contohlah pendapat saya untuk penggunaan AI ni dalam masa 5 tahun untuk dalam healthcare ni saya jangkakan dia sebenarnya akan lagi moden. Bila kita buat research, kita dalam orang kata bidang yang macam ni, kita nampak rupanya memang ramai sebenarnya nak mempercepatkan diagnosis sesuatu penyakit. Sebab kita tahu rupanya masih banyak lagi penyakit-penyakit yang di luar sana
yang tak dapat nak identify dengan lebih cepat. Salah satu macam saya kata tadi, sepsis AKI. Masa awal kajian yang saya buat sekarang, kata awal kajian tahun 2021, tak ramai yang membuat kajian seperti ini. Tapi kata dah sampai tahun 2026, daripada tahun 2021 sampai 2026, orang dah kata mencari benda tu. Sebab apa? Dunia AI ni dia menggunakan data pesakit yang mana dah telah ada, okay? Dan dia pernah diagnose dengan lebih cepat. So saya rasa jangkakan benda ni akan jadi lebih banyak. Dan mungkin lagi bila dah banyak jurnal-jurnal berkenaan pesakit-pesakit tu, so benda ni akan diaplikasikan ke dalam realiti akan datang. Mungkin dalam 8 tahun, 10 tahun, kita akan tahulah. Dah betul lah. Sebab sekarang kan dah banyak dah inovasi-inovasi di kalangan. Kalau apa di peringkat universiti kan banyak pertandingan inovasi-inovasi dalam healthcare ni. So, saya dapat tengok kemajuan sekarang dah dipertingkatkan lah. Okay. Macam sekarang pun ada juga alat-alat yang mana dia nak membantu untuk speech delay. So semua tu kita guna teknologi, semua tu kita gunakan AI untuk input data dan untuk kata bantu pesakit ni dapat kata belajar cara bercakap lah. Itu untuk speech delay punya benda. Ada. Okay. Ya, betul. Okey, baik. Kita ada masa lagi 5 minit. 5 minit terakhir lah. Kak Farah ada nak kongsikan apa-apa ke? Cerita ataupun apa-apalah. Sesuatu yang menyentuhkan hati semasa Kak Farah buat kajian ke? Boleh kongsikan sahaja untuk 5 minit terakhir ni. Semasa saya jalankan kajian dekat universiti, dekat hospital. So saya tak pernah lihat yang kata sakit dalam ICU tu tengah bertarung nyawa. So kita dapat lihat daripada jauh lah kan, sebab kita memang bukan doktor ke apa. Kita berada dalam ICU tu. Kak Farah tak boleh masuk kawasan berkenaan? Tak, kita tengok daripada jauh lah, kita tak berani kan. Tapi itu kata benda yang kita kata agak menyentuh hati lah. Benda yang kita tak expect pun kita akan lihat benda tu. So balik daripada saya punya data collection tu macam termenung sikit. Macam tu kan, kesian lah ke pesakit-pesakit kan. Sebab yelah ajalnya telah tiba. Macam tu. Masa tu pesakit tu dia sakit apa ya? Antaranya sepsis jugalah. Tapi dia masih muda, kanak-kanak. Kecil sangat ke dah berstasi dalam 10 tahun, 12 tahun? Belasan tahun. So kita juga dapat dengar doktor call untuk panggil keluarga dia. So benda yang mungkin sebelum ni kita dapat lihat dekat dalam TV, dalam cerita-cerita, tapi benda tu sebenarnya jadi dekat real. Ada dekat depan mata kita, reality. Orang kata satu yang menjentik hati kita lah. Orang kata bukan sekadar data mengumpul data, tapi dapat juga kita rasa apa yang family tu rasakan. Bukan sekadar kita nak diagnose penyakit dan sebagainya lah. Macam tu. Yalah. Sebab berlaku depan mata kan. Itulah. Okey, baik. Kita pun dah sampai di penghujung. Untuk para penonton ada soalan dulu ke? Tadi saya ada baca Sisokoko ni saya selalu baca jurnal and so on je puan sebab data ChatGPT kurang tepat. Okey, betul-betul. AI apa yang sesuai digunakan untuk dapatkan data dan parameter tu dalam bidang kesihatan? Ada AI khusus ke? Okey, untuk AI dia sebenarnya banyak model. Okey, untuk data image kita menggunakan model yang lain.
Kalau macam untuk data seperti vital sign, data clinical parameter yang bersifat secara setiap jam kan kita ambil untuk tempoh 3 hari untuk setiap pesakit tu. So ada model-model yang berbeza lah untuk kita gunakan. So benda tak sama. So dekat dalam AI ni memang banyak dan masa awal saya sendiri buat research awalnya sampai saya tak tahu nak pakai model apa sebab terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi at the end, Biasanya at AI the tu end datang dari mana? AI tu dia sebenarnya apa tu untuk dalam um, apa coding actually dah ada yang default punya model lah. So kita guna dan kita tambah baik daripada apa yang orang sebelum-sebelum ni buat. Macam tu. Dia banyak lah kata nama-nama model. Contoh saya nak berikan contoh long short term memory LSTM, ada CNN, ada RNN, ada banyak lah. Ada banyak sangat model-model AI. Dia semua depend macam mana data yang kita kaji. Okay, macam image macam saya kata tadi, kalau berbeza dalam bentuk image kita buat model lain. Kalau untuk data bersifat time, hourly, data macam lain. Macam tu. Okey, faham. Okey, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada tetamu kita Kak Farahah atas perkongsian yang sangat bermanfaat lah dan membuka minda mengenai peranan AI dalam dunia kesihatan, terutama saya sendirilah sebagai host. Sebab bukan bidang saya tapi Alhamdulillah saya boleh faham sedikit sebanyak apa yang disampaikan oleh Kak Farahah. Okey. Semoga perbincangan pada malam ini dapat memberi pengetahuan baharu kepada para penonton tentang bagaimana teknologi mampu membantu meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan dan menyelamatkan nyawa. Okey. Sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita pada malam ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun lah. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya di waktu pagi. Ilmu dikongsi penuh bererti, semoga menjadi manfaat abadi. Okey, dengan itu berakhir sama-sama. Dengan itu berakhirlah sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami dari awal hingga akhir. Saya Inam Najiha binti Muhammad Hashim selaku host mengucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi dalam sesi podcast yang akan datang. Okey, baik. Terima kasih Kak Farahah. Baik, sama-sama. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.